depan. Assalamualaikum bang. Salam. Soto apa dia orang sini? Sini ada soto nasi, mihun, kway teow, mi kuning. Dua special lah bang. Dua special. Satu nasi, satu bihun. Satu nasi, satu mihun. Kalau special dia ada extra portion lah. Ini macam abang punya, abang soto nasi. Soto nasi ni kita bagi dia punya portion dia extra. Berbanding dengan yang biasa. Lepas tu ayam kita bagi extra. Lepas tu dia termasuk dengan bergedil sekali. Okey. Okey, untuk kalau special kita bagi ayam tak full leg lah. Dia guna apa? Whole leg. Kadang-kadang orang dia nak yang Lembut lembut, ada yang nak yang biasa punya, nak yang berbahagian, orang kata bahagian tulang-tulang tu. Ya betul. Ni saya bagi yang bahagian dada isi tu. Kalau ini bahagian ni memang banyak dia punya tulang-tulang. Tapi isi dia tu orang nak kan. Sayur semua boleh bang? Boleh bang. Masuk je. Ini kita pakai tauge sama dengan bawang sup. Okey, ini dia sekali dengan bergedil. Jadi satu. Okey. Kuah. Depan. Abang nak tambah bawang goreng tak? Boleh. Bawang goreng ni ikut kepada orang. Ada yang tak suka, ada yang suka. Oh, saya suka lebih-lebih bang kalau boleh. Yang suka boleh. Sambal nanti kalau tak cukup boleh minta lagi bang. Okey, boleh. Okey. Baik bang. Okey, RM20 sini. Ini RM20. Okey, baik. Jadi daripada 7.30 sampai pukul 12, 1 macam tu lah. Untuk hari Selasa sampai hari Khamis dalam pukul 12 dalam pukul 1 macam tu. Okey. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad kita awas tutup dalam pukul 12 tengah hari macam tu. Okey. Selasa sampai hari Ahad. Isnin kita tutup. Okey, baik.